Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak sambut sikit lah apa yang Rafizi kata baru-baru ni. Semalam lah, agak bising lah di media sosial selepas dikeluarkan video sebahagian daripada video berkenaan dengan kempen Rafizi untuk mempertahankan timbalan Presiden PKR dia tu. Jadi, kerana dia menyebut dengan terus terang nama PAS dan dia memuji-muja PAS ni lah dengan sikap PAS yang lebih dipercayai rakyat berkenaan rasuah. Yang pertamanya, kita mengucapkan terima kasih kepada Rafizi atas pujian itu. Dan ini membuktikan bahawa musuh-musuh PAS ni dia sebagai ular yang berbisa. Daripada mulut mereka lah keluar racun yang mematikan, yang membunuh, yang memberi kecederaan, dan daripada bisa itu jugalah yang menjadi penawar dan menyelamatkan nyawa orang. Jadi apa yang mereka kata sebelum ni, kemudiannya mereka mengubahnya balik adalah sesuatu perkara yang biasa. Okey, jadi kita tidak menganggap sesuatu yang yang menghairankan sangatlah, kerana memang itu sikap musuh-musuh politik. Musuh-musuh politik memang gitu. Dia dia ada melihat kebaikan orang tu, kemudiannya dia malu nak mengaku, tapi akhirnya dia akan mengaku juga bahawa kebaikan-kebaikan yang dibuat. Yalah, of course lah kan, sejarah yang menunjukkan bahawa rekod-rekod PAS yang begitu baik. Yang keduanya ialah apabila pujian ini dihamburkan oleh Rafizi, dia ibarat macam kita ni, kita memberitahu ataupun kita memaklumkan bahawa semayang 5 waktu itu wajib kepada semua orang Islam. Semayang 5 waktu itu wajib. Kita ada rasa impress tak? Biasa je kan? Apa yang nak heran kan? Apa kita nak heran dengan kenyataan tu? Semayang 5 waktu adalah wajib. Ia sekadar peringatan saja. Tak ada sesuatu yang wow. Jadi begitulah kepada PAS. Maksudnya mengatakan PAS adalah sebuah jemaah yang dihormati rakyat kerana tak ada kes rasuah. Okey, dipuji, dipercayai rakyat, itu adalah satu benda yang normal. Sebab memang itu yang kita buat. Sama macam semayang tadi. Itu yang kita solat. 5 kali sehari itu yang kita solat. Apa nak herannya? Kalau kata, saya solat zuhur tadi, 4 rakaat mengikut imam. Apa yang wow sangat? Tak ada wow, biasa. Semua orang, ramai sangat orang solat. Jadi gitu. Jadi untuk PKR, ia satu mengejutkan. Satu inilah untuk rakyat-rakyat yang non-partisan kononnya, yang ataupun yang membenci PAS. Dia sangat membenci dengan perkataan-perkataan ini yang menghalakan keadaan PAS itu sangat bagus. Tapi mereka gagal untuk melihat rekod. Rekod yang saya sebut tadi kan, Kelantan 30 tahun tak ada salah selaku. Okey, Terengganu juga, Kedah juga, Perlis juga. Okey, ini bermula tahun 1959 dulu lagi. Bukan sekarang. Okey, dan setiap kali PAS memerintah, itulah yang tidak ada dalam senarai perbuatan ahli politik PAS. Dia ada dalam senarai PKR, dia ada dalam senarai DAP, dia ada senarai UMNO of course lah kan, tak perlu beritahu lah. Tapi dia tak ada dalam senarai PAS. Jadi mereka menganggap ini satu tapi kita tak mengherankan sangat. Kerana apa yang kita pegang, dasar basic kita ialah agama. Tidak dinafikan. PAS ni bukan sempurna, tidak dinafikan. Tapi perkara-perkara besar kita elakkan daripada berlaku, kita tak mau buat. Faham tak? Jadi macam balik kepada yang poin nombor satu tadi tu, kebencian musuh politik PAS mencipta fitnah. Tapi oleh kerana kebencian dia itu juga yang menyebabkan rakyat dah mual, dah tak percaya kepada dia dengan apa yang dia cakap. Dan rakyat melihat realiti. Sekarang ni apatah lagi dengan media sosialnya kan. Semuanya telah terbukti. Okey, yang ketiganya harus diingat
strategi Rafizi ni, dia menghalakan sedikit sokongan dia kepada orang PKR, ahli PKR yang pro kepada PAS. Dalam satu-satu parti politik, kita tak cakaplah dalam PAS sendiri pun, dia akan cenderung nak berbaikkan dengan UMNO ataupun nak cenderung berbaikkan dengan Anwar Ibrahim. Kan? Dia ada ahli-ahli PAS ni sendiri kecenderungan hadir, tapi tak masuk PKR, tak masuk BN pun. Tapi cenderung, saya lebih suka mereka ini berbaikkan ni. Jadi dalam PKR gitu juga, ada cenderung kepada PAS, ada cenderung kepada UMNO, ada yang sanggup menjadi hamba pada DAP. Dia semua ni sama tu. Sama kat macam kita orang Islam. Kita dengan Kristian, kita tak apa-apa pun. Tapi setengah orang dengan Kristian, nak berparang, nak tu kan. Tapi dua-dua ni tidaklah masuk Kristian kan. Ada yang suka dengan Cina. Tak ada masalah pun Cina. Ada yang tak suka dengan India. Dia tak suka dengan India. Tapi ada orang lain suka dengan India. Jadi pemikiran perbezaan pemikiran itu ada dalam setiap jemaah parti. Jadi dalam PKR juga begitu. Jadi dia cuba nak mengambil undi orang yang agak-agak baik-baik ni daripada PKR untuk menolong dia. Okey, dalam kempen dia ni. Ini jelas lah. Okey. Dan ini adalah strategi politik yang basic. Apabila kamu mempunyai satu musuh, jangan buat dua musuh. Faham tak? Itu seboleh-bolehnya jangan buat dua musuh. Ini adalah basic dalam politik. Yang keduanya ialah the enemy of my enemy is my friend. Maknanya musuh kepada musuh aku adalah kawan aku. Jadi dia akan bina. Dia bukan mengajak PAS masuk pemilihan PKR tau, tapi dia akan ajak orang yang pro kepada PAS itu dalam PKR itu untuk tolong dia untuk meyakini bahawa akan datang kerjasama mungkin boleh terjadi dengan PAS yang baik itu, yang sungguh bagus itu, yang setia kawan itu. Itu dah strategi dia. Okay? Ada yang keempatnya ialah Sinar sendiri. Dalam Sinar sendiri ada tajuk yang bercakap dengan Fahmi tadi kan, pemilihan bising. Dia kata jadi PKR ni adalah pemilihan bising. Okay? Jadi dia tidak ada apa makna sangat pada kita sebenarnya, tapi hanyalah untuk menonjolkan diri di bawah lampu limpah, bahawa mereka sentiasa relevan, sentiasa wujud dan sentiasa ada, mesti kena bising. Mesti kena popek, suruh orang sedar kehadiran dia tu walaupun tank kosong. Okey. Jadi PAS tetaplah dengan PAS. Kita bertahalusiasi dengan sesiapa sekalipun, termasuk dengan DAP dulu kerana kepentingan Islam, sehingga kan DAP telah membuktikan bahawa dia cuba memakan kita, maka kita berhenti. Okey. Kerana kita membawa Islam dan kita tak akan letakkan Islam tu di bawah kaki orang-orang kafir. Okey, itu isu dia. Berkawan tu tak ada masalah, tapi kita kena tengok level ya. Kita tengok setakat mana dah dia mengheret kita. Jadi benda-benda gini harus diperhatikanlah oleh terutama orang muda, okey, yang berkenaan dengan kelicikan politik ahli politik ni. Jadi parti yang sedang membangun sekarang ni, yang sedang berkembang, yang sedang banyak duit sekarang ni, terlalu diminati oleh orang-orang lah mencari peluang dan ruang untuk menjadi seperti Farshah Salvador tu kan, seorang yang bagus lah, maknanya alhamdulillah murah rezeki dia, dapat banyak projek kan. Saya tak kata dia menipu, saya tak kata, saya kata macam dia tu banyak projek, alhamdulillah, orang muda masuk parti PKR. Jadi mungkinlah boleh orang muda, tapi berhati-hatilah melihat kepada pembaluan dalam bangsa ini dan untuk pedoman berpolitik di Malaysia ni. Okey. Jadi insya-Allah sebab dia sebut dah nama PAS tu kan, kita tu. Terima kasihlah sekali lagi kepada Datuk Hafizi kerana menyatakan dengan jelas bahawa inilah asas perjuangan PAS sebenarnya untuk mengikut jalan Islam yang terbaik dan mengendengahkan Islam, mendaulatkan Islam, walaupun tidak sesempurna mana, masih struggle, tapi lebih baik daripada parti-parti politik yang ada untuk perjuangan agama Islam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.